Pulasan banyak buah dia. Sebelum tu dia tak berbuah. Banyak buah dia. Lepas tu memang manis buah dia. Zahari daripada Balakong. Saya pernah pakai baju susu ni, saya siram 2 kali lah. 1 botol tu saya siram, lepas tu saya tunggu dalam masa 10 hari lagi, saya siram 1 botol lagi. Pokok durian kurang 6 tahun. Lepas saya tabur baju tu, lebih kurang dalam sebulan, saya tengok ada nampak macam keluar bunga sikit-sikit kan. Pertama kali lah berbunga masa tu? Pertama kali. Cuma lekat sebiji saja. Tapi semenjak tu dia berbuah tu, lepas tu dia berbunga lagi. Ada tak cuba dekat pokok lain? Ada juga pokok jambu madu tu. Dia berbunga juga lah, berbunga lepas tu buah tapi tak banyak lah kan, sebab kita orang pun tak jaga sangat. Tapi sebelum tu pernah berbuah tak pokok jambu tu? Tak pernah. Tak pernah? Pokok dah besar lah tapi tak nak buah. Jadi sama macam pokok durian tadi lah. Sama macam pokok durian. Dah patang tapi tak pernah berbunga, tak pernah. Tak pernah berbunga, pernah buah. Okay, jadi kali ni apa harapan cik? Saya minta biar dia berbuah lagi lah kan. Kita akan tabur baju tu lagi, minta biar dia berbuah lagi. Pokok tu kat rumah ada, kat kebun tu je ada? Kat tepi-tepi rumah je. Ada tanam pokok apa lagi? Saya tanam pokok durian Belanda, pulasan banyak buah dia. Sebelum tu dia tak berbuah. Banyak buah dia. Lepas tu memang manis buah dia. Pokok lain, pokok mangga. Mangga pun sama. Tapi mangga tu dulu sebelum saya tabur baja ni buah dia tak banyak. Bila saya tabur baja ni buah dia banyak.